Okay, kelas, ada berapa soalan sebelum saya akhirkan kelas pada hari ini? Raf, ada soalan? Tak ada, Doktor. Okay, so kalau semua jelas, kita boleh akhirkan kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, macam saya nak cakap, dekat takvim pada minggu ni, sepatutnya anda semua akan ada ujian. Ujian yang merangkumi 30% anda punya penilaian dalam subjek ni. Jadi saya nak tekankan, tak nak ada di antara pelajar saya yang ada cubaan meniru, yang ada cubaan tidak berlaku jujur, memanipulasi ataupun cubaan untuk merasuah. Itu adalah salah satu benda yang kita tak nak dengar lah dekat universiti ni, lagi-lagi Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi itu saja, dan saya nak wish you all the best untuk ujian secara dalam talian pada minggu ni, hujung minggu pada pukul 8 malam, dan saya tak nak semua meniru. Dan belajar, macam yang saya cakap, bab 1 sampai bab 4 akan masuk. Itu kena belajar bagi habis. Dan kalau awak ikut tutorial saya, okey Amir? Kalau awak ikut tutorial saya, insyaAllah tak ada masalah untuk awak jawab soalan. Cuma jangan menipu, jangan meniru, jangan merasuah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akhiri kelas pada hari ini. Markah ujian ni besar juga Tak boleh main-main ni. Itulah, aku pun dah start ulang kaji awal-awal dah. Aku dah study betul-betul, tapi masih aku rasa tak cukup. Kau jangan study seorang-seorang, kita boleh study sama-sama. Aku takut dia gagal. Kalau aku gagal, aku kena ulang subjek ini. Bukannya su. Oh, Yasmin, belajar apa tu? Wow, belajar Aku nak berjaya dengan cara yang betul. Oh, tak pelik lah markah kau tinggi. Baguslah. Usaha kan memang tak tipu hasil. Itulah. Pasal dia apa Aku dah usaha, tapi aku masih rasa takut. Kalaulah ada satu teks yang boleh bantu aku. Hai Mira, you pernah dengar tak pasal orang approach pensyarah? Hai Raf, approach cara yang macam mana tu Raf? Macam yang bagi imbuhan ataupun bagi extra marks lah supaya pelajar dapat more marks and also supaya lulus exam. You jangan main-main Raf. Itu sebenarnya dah kira macam rasuah. Kita as student tak bolehlah nak normalizekan benda-benda macam ni. Yelah, I just pernah dengar lah pasal benda ni daripada student-student lain juga. Tapi never mind, thank you for the information. Tapi cerita-cerita macam ni lah Raf yang sebenarnya buat student macam kita ni terlibat dengan rasuah. Saya harap tak buatlah rasuah ni. Yeah, actually. But it's okay. Thank you very much, Mira. Have a nice day. Bye-bye. Alright, thank you Raf. Bye-bye. In 1, 2, 3. Okay, kelas.
just nak inform dekat semua yang keputusan exam last 2 weeks sudah saya release. So semua boleh check phone dan check email masing-masing. Saya dah hantar. Okay. Raf, Zira okay Oh, doktor semua dah boleh check keputusan ya? Alhamdulillah dah. Saya dah settlekan semua saya makan dan keputusan kamu semua saya dah tulis dan ada email masing-masing. Okay? Kat email. Okay. Ya, betul. So, ini adalah markah 30% kamu yang akan carry forward dan carry mark kamu untuk subjek ni. So, ini adalah markah akhir untuk 30% ujian pada hari itu. Okay, Mira? Amir, kamu Mira tengok. and Yasmin Mira? punya result okey ke? Korang punya okey ke? Okey je. Okay. Ami? Is it Ami okay? Ami seems like not okay. Saya fail. Alright, Amir. Lepas ni saya nak minta awak untuk stay. Saya nak jumpa dengan awak kejap. Yang lain boleh dismiss kelas. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Thank you, Terima kasih, doktor. Doktor. Salam. Action. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali kepada mana-mana pelajar yang pernah saya ajar dalam subjek ni. Ini adalah kelas ulangan untuk subjek Bahasa Melayu. Peluang kedua untuk semua pemula. Baik, boleh Amir Baik, terima kasih doktor kerana bagi saya peluang kedua. Saya akui saya telah melakukan kesilapan. Saya janji saya tidak akan mengulanginya. Terima kasih doktor. Baik, kesedaran tu penting. Terima kasih sebab sedar. Jangan dah salah lebih baru awak sedar. Tanpa buang masa, kita mulakan kelas kita. Kelas buka chapter yang pertama. Habis. Pak, settle. Alright.